Okay, hai korang. Welcome back to channel Rina. Point. Ya Allah, dah lamanya Rina tak guna Rina punya intro ni. Sebab Rina asyik lupa je. Last konten hari tu Rina tak guna pun sebab Rina lupa. Okay korang, mesti korang pelik kan? Kenapa Rina tiba-tiba berbaju kurung, raya tak lagi tapi dah baju kurung? Sebab okay korang, kita sambung kat sini pula. Hari tu ada isu Rina dicop makcik. Tolong editor, makcik. Dan benda ni diakui sendiri oleh bos Rina. Tengoklah ni. Terima kasih bos sebab Rina rasa di-appreciate. Dan terima kasih sebab recognize Rina as a makcik. Rina anggap ni satu pujian. Tak apa, Rina tak sedih pun. It's okay. It's okay bos, Rina tak kemurungan pun. Makcik. Makcik. Dan it's okay guys, Rina langsung tak ambil hati dan Rina langsung tak kisah. Aku bukan makcik. Aku muda lagi. Aku baru 23. So, selepas Rina dah tanya budak-budak AI, adakah Rina ni dicopkan makcik tu adalah real or fakir? Rina nak tanya Rina punya partner sendirilah, iaitu partner Rina, Harry. Adakah dia boleh terima statement Rina adalah makcik? Kita akan tanya dia sekejap lagi. Jom, Rina nak pergi ambil dia. Lepas tu, korang boleh tengok apa je yang kita orang buat sekejap lagi, okay? Let's go! Korang sumpah Rina cakap, dulu Rina yang diambil tau. Sekarang Rina yang kena ambil orang. Rina rasa sangat bertanggungjawab, rasa sangat dewasa. Rasa sangat makcik. Rina tak suka feeling ni. Rina ajak Echa shoot sekali dengan Rina sebab Sajen ada kawan kan. Tapi Echa kata, kakak kau pergi sendiri. Kau kena beli kari. Sebab Rina, untuk pengetahuan korang, even Rina dah ada lesen, dah ada kereta, tapi Rina masih lagi takut-takut nak bergerak sana sini tu sorang-sorang. Rina masih memerlukan partner. Sebab ada Harry. Cik hebat. Hello uncle. Uncle, you rasa I macam makcik ke? You rasa I nampak tua ke? Kalau ya, you angguk. Kalau tak, you geleng. You rasa I nampak tua ke? Tak kan? Nampak muda kan? Okay, terima kasih uncle. Bertemu lagi. Pergilah. Tu makcik Rina korang. Yang tu baru makcik. Dia dah umur 30-an dah. Anak dah 2 dah. Okay, sekarang korang akan teman Rina, okay? Korang akan tengok macam mana Rina menjadi seorang independent woman. Ya Allah, panasnya korang. Inilah kalau orang yang kena bawa kereta kan, dia kena hadap dulu panas-panas ni. Kalau kita yang sebagai princess passenger, Masuk kereta dah sejuk. Ni nak kena start enjin dulu. Hidupkan aircon dulu. Oh, panas guys. Tolong puasa kat tu. korang, macam inilah keadaan Rina hari-hari tanpa Echa. Kalau tak, Rina jadi princess passengers dia je. Dia kena beli kari. Lepas tu nak kena pulangkan QR parking ni. Dah lah, QR ni boleh guna sehari je korang. Hari-hari kena renew QR yang baru. Rina tak tahu kenapa sini semakin strict. Dulu QR ni boleh tahan 3 hari tau. Aku cuci pintu tu. Sekarang sehari je korang. Jadi hari-hari Rina kena minta kat makcik Rina, makcik I want QR. Dah lah Rina balik malam sekarang ni. Tapi nasib baik makcik Rina ni dia sentiasa berjaga malam sebab ada anak kecil sekarang. Tahniah kat dia dapat baby girl. Rina dah call Harry dan dia baru bangun tadi. Okay, korang gerak dulu sebab Rina nak tengok map. Let's go! Okay, korang, sekarang Rina dah sampai dekat rumah Harry. Alhamdulillah, selamat sampai, tak sesat. Guard pun bagi kerjasama yang baik. Dan macam biasa, Rina hadap benda sama macam dekat BSP. Kena dapatkan QR. Nasib baik Harry dah sediakan QR awal-awal. Bagus. Seorang lelaki yang fikir ke depan, itu yang kita nak. Sekarang Rina tengah tunggu dia. Jangan nak sidai orang lah. Lama-lama buat apa? Lelaki bukan make up pun. Kalau perempuan sidai tak apa. Sebab perempuan yelah nak make up lagi, nak cantik-cantik lagi. Lelaki mandi tak mandi gitu je lah mukanya.
Sebab tadi dia dah call dia. Lepas tu dia kata saya dah siap. Saya dah siap. Kita pergi tunggu dia. A few moments later. Mana ni guys sabar abang korang Rina tak suka ni main sidai-sidai ni. Kalau Rina sidai tak apa, orang lain jangan. Aduh, dah puasa ni. Oh, lamanya. Dah 2 minit dah guys. Okey, Rina dah nampak kepala dia. Harry tak nak bawa kereta ke? Oh, boleh. Kau punya headphone sekejap. Tahu, give it. Kat sini boleh? Boleh. Dah lah lambat tertinggal pula barang yang aku suruh bawa. Korang, tengok muka Ihi tak mandi lagi. Coba je Ihi dah mandi belum? Adik Ihin. Ihin tak buat apa-apa tadi, sumpah Harry sumpah. Kita orang ada beradik je Harry. Dia adik Ihin, Ninja Grade. Kalau dia buat apa-apa biar tahu lah. Patutnya Ihi kena warning Rina. Takut Rina apa-apa ke dia. Rina? Kalau dia buat apa-apa, okey. Tapi kalau Harry buat apa jangan, okey? Kalau dia start tu tak bos? Salam. Pas, okey lah macam ni. Hey. Ya awak. Janganlah, biarlah Rina yang bukakan pintu. Okey. Rina suka lah macam ni. Wow. Jom, Rina bukakan. Ada pening lah. Harry kena bukakan pintu untuk Rina. Okey. Jom. Terima kasih Abang Ihin. Harry bukan. Harry bukan. Aku baru dah tersangka. Jahat tu Harry ni. Kenapa yang ada ni? Sorry. Bukan, ini Ni kereta. Masya-Allah. Itulah kata dia. Mana satu yang tersampah, yang sana ke yang ni? Rina confused. Rina Ya, wonder. Princess Bakono dia. Tutup. Okay, Ihin, terima kasih. Ya, sama. Okey, sekarang siapa nak buka pintu tu, Harry? Tak apa, saya boleh buka sendirilah. Dia tahu kau ni. Apa kata Ihin bukakan untuk Harry? Siapa nak pegang cam? Rina. Bukan tak sama. Wah, cuit lah baik. Aku sabar je. Harry sini. Harry sini. Rina tak nak keluar kat Ihin. Bukan. Rina tak nak. Rina, terkejut Ihin. Saya boleh jalan kaki je. Dia jalan kaki. Ihin, tolong pegang Harry jap. Okey, Ihin. Bye, terima kasih Ihin. Alright. Harry, kau terkejut tak dengan pakaian aku hari ni? Kau suka tak baju kurung? Suka. Jadi kenapa kau malu-malu sama aku? Dia dah lah lain. Hari ni kau nampak lain lah. Kamu suka ya? Inilah. Kamu suka ya? Macam orang ingat je kau. Dari-hari tu lagi. Sorry lah. Terbiasa. Jadi nampakkan aku macam wanita Melayu terakhir. Tahu tak sebab apa? Sebab hari ni kan bulan Ramadan. Bukan Harry. Lagi cuba teka lagi. Sebab Sebab Rina. Sebab Rina nak ngorai Harry lah. Harry kan suka papa pakai baju kurung kan? Mana ada. Taklah. Ni sebab Rina telah dicop makcik oleh netizen. Harry tahu tak pasal ni? Cuba Harry ke depan sikit. Kenapa kena? Kenapa Harry malu-malu dengan Kenapa kau kena cakap makcik? Ya, Rina dicop makcik Harry. Pasal? Makcik! Pasal apa?
tu Rina tak tahu. Mungkin sebab dari segi fizikal Rina ke, perwatakan Rina ke, Rina tak tahu. Tapi Rina dicopkan benda tu. Harry rasa benda tu real or fakir. Harry terima tak statement tu? Dia begini sebenarnya. Ya. First impression lah kan. First impression saya tengok Rina depan-depan. Dia bukan kategori makcik. Dia bukan. Okey, dah tu. Dia kategori macam kakak-kakak sikit. Dia macam, jadi kategori orang tua jugalah. bila budak kecil daripada saya tengok, yes makcik. Itu normal lah Harry. Maksudnya dari pandangan Harry, dari umur bayi Harry ni, Rina kategori makcik ke? Makcik biasa umur berapa? 30 ke atas. 30 ke atas kan. Jadi Harry rasa Rina ni 30-an ke? Rina dia baru 23, bukan 32. Jadi Harry terima tak statement tu? Harry boleh terima tak Rina ni dicop makcik? Harry ni susah betul nak jawab. Kau sebenarnya kau setuju kan statement tu? Tak. Harry tak setuju kan? Dia tak setuju lah. Kalau kakak okey lagi lah. Kalau kakak Rina boleh diterima. Still cute lah. Tapi kalau makcik dia macam aku rasa sesuai kan. Dia rasa Rina layak tak untuk sedih sebab dia cop makcik. Layak lah untuk sedih. Okay guys, Tisu ada kat belakang tu Harry. Mana? Harry tak offer tisu. Kenapa lah kau orang ni cakap dia makcik? Lepas tu Rina nak Harry sama-sama dengan Rina. Sebab benda ni mungkin akan bahagikan Rina. Sama-sama dengan Rina jadi makcik dan pakcik. Aku mahu kau menjadi pakcik Harry. Kamu maukah? Boleh bah. Boleh bah? Jadi macam mana nak jadi pakcik? Apa kriteria pakcik? Pakcik-pakcik ni dia pakai baju sebesar, pakai songkok. Lepas tu selalu minum kopi. Selalu minum kopi. Jadi Harry, ini adakah pakaian pakcik? Tak, ini saya pakai. Ini handsome ni. Mana ini ada? pakaian remaja. Remaja. Jadi Harry kena jadi pakcik dengan Rina. Rina dah bawakan baju untuk Harry. Wow, kau bawakan baju aku? Iya. Masa dah juga muka Harry? Wah, tak nak masuk konten Rina ke? Nak. Cukup makcik tak Rina ni? Tak boleh lah, ini bukan makcik. Ini makcik yang cantik sangat. Ini makcik ke baby? Mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Baju kurung sekarang moden. Ini baju kurung dulu. Jadi makcik lah. Harry suka ke bapak pakai baju kurung dulu? Harry suka baju kurung macam mana? Saya tak suka perempuan pakai baju kurung. Nanti Harry suka bapak pakai baju apa? Pakai abaya. Oh, Harry suka bapak macam Arab-Arab Tak juga. Oh, tapi abaya lah. Oh, pasal lah Rina dengar lelaki suka bapak pakai abaya. Biasanya baju kurung kedah ke kan? Baju kurung bunga kecil-kecil macam ni. Okey, tak apa. Lepas tu kalau Harry suka Rina pakai abaya, apa kata Harry? Belikan untuk Rina. Suka kau. Rina lupa lah, Rina ada hadiah untuk Harry kat belakang bonet. Ya? Iya, tapi kita tunjuk baju dulu Okay, Rina nak Harry pakai baju ni. Kenapa kau? Apa-apa sangat tak? Apa-apa tak? Cukup apa tak Harry? Macam mini baju lagi Abah. Tak nak, dia nak warna putih. Dia nak baju-baju pakcik minum-minum kat kopi. Kat kedai kopi. Okey. Boleh ya? Abah. Baju pun saiz besar ni. Ni SL tu Harry. Lepas tu abang-abang memerlukan kain pelikat. Tapi Rina tak ada kain pelikat. Rina ada kain batik. Ya, Harry kena pakai. Harry pandai pakai tak? Pandai. Dia sama je macam kain pelikat. Bisa ya? Boleh bah kalau kau. Okey, sebelum tu Rina nak tunjuk hadiah dulu ada kat Harry kat belakang bonet. Lepas tu nanti Harry tukar baju dekat dalam ke dalam kereta? Dekat dalam lah. Nanti kau lambat Harry. Tak, sekejap pantas kilat. Nah, ditukar. Okey, jom kita tengok hadiah Harry dekat bonet. Okey korang, sekarang nak tunjukkan hadiah Harry. Harry pakai kat sini je lah. Boleh. Cepat. Harry tak kisah ke Rina tengok Harry tukar baju ni? Tutup mata. Okey Harry. Itu tutup mata. Tutup mata guys. Korang jangan tengok Harry tukar baju guys. Rina tak apa. Sekejap.
Harry pandai tak? Pandai. Mesin diri nak tolong tu. Janganlah nanti kau terpegang lain. Oh, pandainya dia. Wah, comelnya pakai kain batik. Lagi Harry, kau apa Harry? Aku puasa setengah hari je. Maksudnya? Fizi. Fizi, oh. Aku puasa setengah hari je. Kau punya suara. Kau kat layan di Fizi Harry. Kau adalah Jarjit. 2, 3. 2, 3 aku tiup lari. Lagi? Mana nak sama si ku tiba lah. Lagi? Hari ini Rina sangat cantik. Oi! Harry tak payah nak puji aku sangat. Harry pun dapat comel hari ni. Sebelum tu dah. Tengoklah hadiah Harry. Ini adalah hadiah sepenuh. Cuba tengok sepenuh apa? Sepenuh 200k. Iya. 200k ada dia. Kenapanya? Kau prank aku lah. Rasa kau prank aku lah. Ingat senang ke nak 200k dalam masa Rasa sehari? kau prank aku lah. Harry, tidak. Bukan Harry. Harry cepat. Harry panas ni. Kalau ada apa-apa awas kau. Kalau ada apa-apa. Bukan Harry. Harry tadi. Bukan je tak ada apa. Ya Allah. Susahlah orang tua ni. Oh, Harry. Wish, uratmu. Harry, inilah idaman wanita Harry. Ya Allah. Ni ada apa dalam ni? Kenalah buka dulu. Satu. Kau tak nak yang seram-seram. Nasib kau lah Harry. Tak nak kau kena buka Harry. Tak jadi konten aku nanti. Itulah pranknya. Tak ada apa-apa Harry. Sorry ya. Kamu berharap ke Harry? Taklah. Oh, kerusi askar. Ni kursi untuk kita hilir nanti. Ya ke? Ya Harry. Kenapa kerusi askar? Okay, konten hadiah nanti kan. Konten hadiah next konten. Tak apa, tak payah hadiah. Rina nak bagi, appreciate. Tak apa, saya je yang appreciate Rina. Okay, Harry jom. Di antara bintang yang bersinar terang, kisah kita terukir dalam bayang. Hari dan Rina, dua hati yang setia, disatukan cinta jadi satu nama. Langit mensaksikan janji suci, takkan goyah walau badai menghampiri. Harina, cinta yang tak terganti mengalir di hati. Okay guys, sekarang makcik Rina nak pergi cari barang dengan pakcik Harry. Kenapa? Pakcik-pakcik kan? Oh ya, kahaknya terlebih sekejap. Dia nak pergi di pas, nak cari barang dengan pakcik Harry. Jadi stay tune, okay? Let's go. Pakcik Harry macam mana, selesa tak bawa kereta dengan kain batik? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Selesa. Selesa ya. Apa benda Pakcik tu? Harry, Pakcik Harry memang ada masalah pintu Korang tengoklah korang pintu tak rapat lagi sekali. Ya Allah Pakcik Harry. Okay, korang jumpa di pause. Alhamdulillah korang, Harry dah sunat kali kedua. Habis dah kena potong. Harry. Okay korang, kali ni Rina nak ajak Uncle Harry pergi shopping dengan Rina, pergi cari barang untuk juadah berbuka puasa. Harry, dah dah dengan kain batik kau. Harry dah ready tak nak beli barang dengan Rina? Sudah. Okay, let's go. Harry malu tak? Kau okay je ke? Sorry Harry. Tapi kau sanggup kan? Kau kan sanggup jadi pakcik dengan aku kan? Kaca! Tak payahlah Harry. Ini pakcik tak guna. Pakcik tak guna, diam. Kenapa? Tak ada, Rina malu. Jangan macam tu Harry. Aku tarik kain kau dah diam. Okay korang, so barang yang pertama yang Rina nak adalah earphone. Okay, earphone. Tadi Rina suruh Harry bawakan headphone. Rupanya itu headphone yang kena cocok dengan PC.
Hari kau fikirlah sikit. Kau bagi aku headphone tu cocok dengan PC macam mana? Kau aku cocok kat mana? Tak mak, aku ingatkan kau nak ni kau buat something yang Bukan, ini untuk video ni Harry, I need headphone. Jadi sebabkan Harry gagal bagi Rina headphone, so kita nak pergi cari earphone sebagai pengganti headphone. Now kita pergi cari DIY dulu, okay? Okay. Okay Harry, let's go. Pakcik, panjangnya eskalator ni. Pakcik gaya tak? takutlah pakcik nanti jatuh. Pakcik jatuh. Pegang tangan pakcik. Hati-hati koyak kain batin nanti pakcik. Eh, dah pandang apa lain? Wait. Kau ni pandang-pandang aku. Earphone that the cheapest earphone here. We need to buy earphone. That's our mission for today. Yeah, the cheapest one earphone, RM1. Wah, terima kasih Harry. Okay, what is the cheapest? Tengok the cheapest one. 59. Cheapest. You think that's the cheapest? I think it's an expensive one. Harry, no. I think I want to search from DIY Harry. Let's go. Okay, korang kata the cheapest one is RM59. Oh my god. So kita carikan DIY je. Cepat je, jangan apa masa. Dia lapar ni. Kau gigit je ni. Guys, Harry jumpa Kroni Sabah dia guys. Sabah di mana? Penampang ke? Okay, ya. Dah jangan. Wah, banyaknya pilihan. Dia nak yang wireless. I want the wireless one, Harry. Wireless? Iya, Harry, wireless. Wireless. Ubur-ubur ikan lele. Wih, lambat tu, lembab tu. Kau rasa lambat? Okay, ubur-ubur ikan lele. Cantiknya Rina le. Hati. Parah, pilih. Okay korang, sekarang kita dah sampai dekat Jaya Grocer dan Rina dengan Harry. Hello? Lega tak? Buka dulu Harry, buka dulu lah. Okay, sekarang Rina dan Harry dah sampai dekat Jaya Grocer and kita nak shopping barang-barang yang Rina nak. Sebab Rina nak diet tau Harry. Oh, jadi Rina Rina nak nak diet. cari buah strawberry, buah pisang, buah-buahan. So Harry kena tolong Rina cari makanan sihat dah. Okey, boleh? Okay, tapi kita ada challenge. Sebab kita pakcik dan makcik, so Harry adalah pakcik yang tak boleh dengar. That's why kita beli earphone. Patutlah. Patut lah kan. Rina pula, tahu tak power Rina ni 400 tau. So Rina akan cabut supaya Rina dia menjadi makcik yang rabun. Jadi macam mana makcik yang rabun dan pakcik yang pekak cari barang. Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay, kita settle dulu, set up dulu. Cabut spek apa semua. Uyo. Sabar ni. Harry, sumpah tau Rina tak nampak sekarang ni. Yeah. Harry percaya tak Rina tak nampak? Percaya? Ya, Rina tak nampak. Korang Rina tak pakai lens Okay korang, sekarang Rina tak nampak. Jadi Rina rasa Rina tak boleh pegang kamera sebab Rina memang totally tak nampak Harry. Rina cakap dengan Harry pun tak guna lah guys sebab dia tak dengar. Nah, Harry pegang kamera. Halo guys. Hari ini kita beli sayur. Cakap sedikit sikit. Beli sayur. Cakap sedikit sikit. Jom. Bukan sayur, buah. Buah. Ni buah. Bang. Tak nak. Mana buah bawa lah aku. Jom. Buah. Buah. Buah mana pun. Buah. Andai angin. Seronok lagunya. Harry. Oh, Ni betul pisang kan? Pisang. ha? Ni pisang kan? Pisang. Kenapa? Rasa senang.
Rina nak. Harry. Rina nak strawberry. Ha? Strawberry. Ha? Strawberry. Berapa dia strawberry? Strawberry. Lagi. Jalan. Kau nampak tadi? Tak nampak, aku jangan jauh-jauh. Okey. Pelan-pelan jalan. Okey. Beri laluan. Orang buta nak lalu. Harry faham tak arah Rina? Rina nak buah-buahan. Ni kawasan apa ni? Biru tak? Rina cakap sorang-sorang ni. Biru. Kau yang buta ke? Aku yang buta ni. Pegang. Rina nak buah-buahan. Ha? Pegang dia dulu. Pegang. Rina nak buah-buahan. Harry, Rina nak buah. Ha? Buah. Oh, buah. Kak, buah mana buah? Oh, sana buah. Okay. Oh, aku. Dia pergi sini. Harry pergi sini. Harry. Pegang. Buah. Ha? Telur kiri. Pakcik tu pandang tadi. Pakcik tu pandang. Ha? Dalam pulang buah. Eh. Rina hilang. Elok. Ha? Elok. Is it buah? Rina nak strawberry. Rina nak strawberry. Cari strawberry tak tu. Strawberry. Ni strawberry. Kau nampak tak? Dekat sikit. Dekat aku nampak. I don't think that strawberry. Mana hijau dia? Dia tak ada daun dia pun. Merah je. Itu raspberry kot. Tak nak. Aku nak strawberry. Ini raspberry. Eh? Oh, bukan. Oh. Bukan. Oh, ni. Oh, kau tak tahu. Kau tak kena strawberry. Kenal. Yelah tu. Nak dua. Okey. Sekarang jom cari dry food. Fruit freezer. Buah-buahan yang dah keras tu. Okey, jom. Ada. Dia cari. Buah freezer. Bukan. Ini Rina nak buah freezer. ini bukan buah freezer. Kau buta ke? Kau bukan rabun ni, buta. Cari. Ini Harry cakap sana situ. ini ayam. Ayam okey. Cari lah Rina. Nampak kalau Rina ada tinggal, nampak. Nanti salah ambil. Dah. Ini dia cakap sini percuma gemuk. Kau beli ni percuma gemuk. Rina nak kurus, tak nak Tu. gemuk. Jadi percuma kurus. Ha? Ada ke percuma kurus? Ha? Tak ada apalah, biar je lah. Hop. Oh, bukan. Ini tak halal ni. Tak ada lah. Yalah. Ni je. Ui. Kenapa? Jom. Bayar. Ha? Bayar. Sayang. Biarkan semua
jadi saksi nyata. Panggil aku sayang guys. Aku kena panggil dia apa? Kalau dia panggil aku sayang, aku kena panggil dia apa guys? Bukan. Dia panggil aku sayang Jo. Baru berapa hari kita partnership, dah start panggil sayang dah. Ini aku malas nih. Sebelum ni. Sorry, tak nampak. Sorry, tak nampak. Cepat lah. Kenapa? Sorry, Rina dah terlanggar dah. Tak guna lah Sorry. dia. Tak Sorry, guna Rina. lelaki lah ni. Sorry. Bayar sendiri. Minta maaf ya. Dah beli. Mana? Sini. Eleh, all camera baru nak pegang plastik. Ha? Dah habis dah. Oh, dah habis dah. Kamera baru nak minta plastik. Okay Dah guys, tengok mana? kita orang dah set dalam beg. Okay guys, kita orang dah settle berbelanja dengan Pakcik Harry yang pekak dan Makcik Rina yang rabun. Dan nampaknya kita berjaya. Alhamdulillah. Tahniah. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Harry sebab teman Rina. Okey. Kau emosi ke? Emosi kenapa? Kau marah kau? Marah kau? Sebab Aku tak dengar. kau tak dengar. Mana ada Rina tak marah lah. Padahal tadi Saya tak? Boleh tengok nanti video ni. Ya, kau tak marah. Rina happy je kat belakang. Alhamdulillah. Sebab Harry banyak membantu Rina. Okay korang? Jom kita balik. Begini rupanya aku jalan dari tadi. Kenapa? Baru perasan. Macam model pula. Model lepas ni. Korang penat berpuasa guys. Okay, now kita dah sampai kat rumah Harry. Harry terima kasih sebab teman Rina berbelanja. Harry, ya Allah semangat lah. You nak habis dah konten. You nak outro dah ni. Okay lah, sampai sini je konten Rina. Jangan lupa support Rina, support team yang lain, support YouTube baru Harry, AI Harry dan kita jumpa kat next konten. Belum azan, belum. Sorry. Dan kita jumpa kat next konten, okay? Assalamualaikum, bye-bye. Outro. Gencan Gencan. Harry. Sebab Kita macam dia kan? Oh, Okay. korang tak ingat kan? Gencan Harry. Nah. Bye-bye.